doktor yang ada PCOS ni, bila korang datang klinik, benda pertama sekali yang doktor akan bantu you all dengan konsultasi dulu. Konsultasi ni penting you all. Konsultasi ni sangat penting. Korang nampak tak betapa teruk je telur dia, macam mana dia nak pregnant macam ni? Macam mana nak pregnant dan macam mana korang nak tahu PCOS korang teruk ke tidak? First kali kita buat TBS scan. Yang kedua, kita akan buat hormon test. Jadi bila korang datang ke Marisa, datang jumpa saya dekat Bukit Beruang kan, Marisa Mediclinic. So sebenarnya kita akan bantu you all ni bukan sekadar bagi rawatan dan ubat. Cuma kita orang akan bagi holistic approach, holistic care dari segi jaga pemakanan, weight loss, dan juga kita akan bantu untuk balancekan hormon anda dan boosterkan kualiti telur anda. So kalau korang yang tengah TTC ni, berapa ramai yang ada PCOS dan TTC? Ramai tak? You all boleh isi beg biru sikit kalau korang yang plan nak pregnant by 2026 tetapi ada PCOS. Cuba korang komen. Yes, scan perut biasa tak nampak. Scan perut ni tak mahal lah, dalam 79 sahaja. Okay, tapi kita nak buat TVS scan. Kalau korang ada